Setiausaha Pergerakan Wanita Malaysia bersama ini Setiausaha Kerja Puteri Cik Radin dan Setiausaha Kerja Wanita Malaysia Cik Haiza Marina. Sebab hari ini kita nak buat sedikit statement mengenai sambutan Hari Raya. Sambutan Hari Raya kita akan berlangsung pada 22 hari bulan ini di Dewan Merdeka PWTC bermula daripada jam 11 pagi hingga 3 petang yang akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, juga MT-MT, Menteri-Menteri, semua sekali Exco SIAP dan juga terutamanya orang ramai yang kita nak jemput hadir pada majlis ini. Dianggarkan lebih kurang 10,000 orang akan hadir di majlis ini, mungkin lebih Jadi saya bagi pihak pergerakan SIAP semua ingin menjemputlah semua sekali rakyat Malaysia hadir pada hari berkenaan untuk rumah terbuka pergerakan wanita pemuda. Saudara Jam Abdillah yang orang kata baru masuk UMNO, kita jemput sama sekali. Itu juga daripada band Aswara dan persembahan daripada saya pergerakan sendiri. Di samping itu kita ada satu majlis special iaitu majlis perhargaan kepada waris-waris Bukit Kepong. Kebetulan kerana ada raya tahun ni ada agak special iaitu Raya Merdeka Raya. Jadi disebabkan itu kita buatlah majlis ini untuk sebagai penghargaan daripada pergerakan saya pergerakan kepada waris-waris Bukit Kepong. Jadi inilah antara program yang kita akan adakan pada 22 bulan nanti, insya-Allah.